Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita berada di Muara Tok Bali. Repeat balik. Itu kita main depan tu. Kali ni kita main sebelah lah. Bersebelah dengan jambatan Tok Bali. Hari ni kita pakai 3 bata joreh. Perambut kita pakai perambut sedepur belakang. Hari kita main udah hidup belakang ni. Malah kata nak beli udah koyok, kita main target-target gitulah kata. Ada nak makan kat. Komo tu, gitu lah. Sini pun tak ramai mana lah. Adalah dalam 2-3 orang. Belah-belah sana pun ada ujung-ujung kosong banyak lagi dah. Tak apa, pagi kita try mencari manis-manis. Ini kita pakai udeh hidup. Udeh hidup saya adalah campur-campur pari dengan kakak tu. Beli dalam Sebelayah. Ini kita bersama dengan anak bini kita macam biasa. Okey, apa pun kita mancing dulu. Let's go. Okay. Udah kita beli sasai ni lah. Boleh lah kata dok. Tengah nampak pun ikan-ikan dok galak ni. Baru lepas hujan tu. Apalah kata. Hujan pun hujan tak lebat lah. Bitik-bitik. Kita tengah belai-belai tu. Cari laut sikit. Okey. Okey, balingan pertama. Semoga ada mani-mani. Bismillah. Okey, saya tak balingan pertama. Okey, saya tak kedua. Bismillah. Dekat nampak air ni alas surut ni. Semoga ada manis-manisnya. Okey. Semua perambut pun kita buat perambut besar belakang. Sebab itu kita ada perambut dua. Ni ya perambut besar pula kita pakai. Bismillah. Okey. Okey, apa pun kita tunggu dulu. Semoga ada manis-manis. Nampak bawah ni macam pengutih. Kita tengah agak tu. Tengok. Ada manis-manis. Ngutih saja. Putus. Tak apa. Kita tukar perambut pula. Kita pakai perambut 2 mata pula. Kita pakai perambut 2 mata. Ni dalam setengah lepor. Setengah lepor. Tukar tadi air pula. Target-target setengah jam kau 20 edit kita kagak lah.
Okey, balingan seterusnya. Bismillah. Okey. Ni pula. Habis. Okey, ni pun kita tukar setting ni kot. Kita pakai bati hidup. Rambut dalam sedepol lah. Tukar teknik lain pula. Okey. Semoga ada manis-manis. Bismillah. Dekat lah. Tak apalah. Ni pun kita kalah dulu. Habis upai. Habis upan. Okey. Okey. Bismillah. Okey, jauh sikit. Okey, apa-apa kita tunggu dulu. Start apa ada orang sana lah, baru mari. Ni pun bawah tu duk main casting. Tengah kagak orange tu. Senyap ni. Ada bagai kedai ni. Habis upai. Kayak halus ni, ngotis ni. Udah pun tak banyak dah. Apa kaya apa yuk. Ni kita capuk-capuk dekat ya, capuk-capuk depan tu lah. Kos-kos ni pula. Bismillah. Dekat. Bau tak ada juga. Asal dia main kuku kali bawah ni.
Tak apa. Baru start ada orang. Orang pengai mata ni, tak ada rezeki, kita balik lah. Sebab nak ambil anak-anak sekolah pula Pelapar hobi tak apa dah. Santai-santai ni. Kita kagal dulu. Ada upaya tak sih? Ni ketai ni. Tak apalah. Ada rezeki hari ni kata. Tak cuba tak tahu dak. Satu je upaya habis. Ni ada lagi. Apalah. Tak ada rezeki ni. Assalamualaikum. Dah masuk pukul 11. Tepat-tepat pukul 11 kata. Tak apalah, kata kita layan-layan bertarak ngai. Jadi dah. Hari ni kurang menjadi hari ni. Tak apalah kata. Ada tanya gitu lah ngai dak. Ada tanya jadi. Tanya tak jadi kak. Balik saja. Gitulah ngai dunia pemancing. Tak boleh lagi dah pada ngai ni dak. Kumpal tu nombor 1 dah target. Rezeki tu nombor 2. Ada rezeki ada lah. Okey, apa pun kita jumpa di minggu hadapan pula insya-Allah kalau panjang umur. Okey, assalamualaikum daripada Fik Sarkasti.